Bang, kalau Honda 1.3 RM berapa selalu? Okey, kalau ni jawab random je tak boleh nak jawab yang tepat. Sebab kalau yang tepat kita nak detail dia lah Okey, jadi kalau macam ni, kalau kata kereta 10 tahun ke bawah lah, masuk yang agak baru sikit lah LCD penuh, dalam 1,000 mungkin lah 1,000 lebih sikit lah. Anggaran je lah Kalau kata 10 tahun dah ke atas, agak yang dah berumur sikit kereta, tak sampai lah, tak sampai 1,000 pun, bawah 1,000, bawah 600, 700 pun ingat ya juga kot. Okey, kalau yang dah lama punya. Okey, harap menjawab soalan. Dan kalau kata amal raya ni, kalau nak yang tepat, boleh terus pergi dekat saya punya profile, tekan link dekat situ. Nanti saya boleh kirakan bagi yang tepat punya. Okey. Dan juga kepada yang lain, kalau nak tahu harga rotate dan insurans kereta korang sebelum dia expired, boleh terus sama juga caranya, pergi saya punya profile, tekan link WhatsApp kat situ. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.